dah flushing 3 ke 4 kali minyak gear dengan filter. Tapi jerking still ada lagi. Dan sekarang reverse pun dah tak boleh. Okey gang, kembali lagi dengan Transmatic Automotive. So hari ni macam biasa kita share sikit progress kerja dekat workshop kita. Untuk masalah-masalah kereta yang datang dekat kita lah. Kita boleh share sikit. Dia punya, kalau kat belakang ni dia punya model X6 untuk BMW, engine N54. So isu dia dekat dia punya kas, kunci kas lah. Kadang-kadang boleh start, kadang-kadang tak boleh start. Customer datang kat sini, dia towing kereta untuk buat checking lah. So kat sini lagi satu, yang ni yang biasa kita duk bebel selalu, kenapa perlu tukar gearbox cooler sebelum pecah. Customer ni dah kena. Kereta baru lagi, engine B48, ni model F30 yang facelift punya. Untuk B48 dia menggunakan gearbox 8 HP ZF50. Dia biasa kalau F30 N20 biasa dia pakai 8 HP 45. So gearbox dia ni agak mahal sikit dia punya barang. Walaupun second hand kalau orang cari 8 HP 50 dia agak mahal. Sebab apa kena buat penukaran gearbox cooler sebelum pecah? Kalau dah pecah, jadi macam customer ni dah flushing 3 ke 4 kali minyak gear dengan filter. Tapi jerking still ada lagi. Dan sekarang reverse pun dah tak boleh. Walaupun dia dah flushing banyak kali, gearbox cooler dia dah tukar baru. Tapi air yang masuk dalam gear dia tu dah terkena clutch dan dia punya TCM tu dah terendam air, memang akan shock lah. Sampai masa kau tengok kena towing, tak boleh jalan terus. Sebab tu penting buat penukaran sebelum dia pecah. Untuk engine cooler dan juga gearbox cooler. So lagi satu untuk tepi sini ada sebiji Audi S5. Yang ni V8 lah, engine V8. Sama juga masalah dekat gearbox. Dia ada bunyi dekat bahagian gearbox. Sekarang technician tengah troubleshoot. Jom follow aku kat belakang ni. So kalau kat sini dengar macam orang ketuk buat rumah tu. Sekarang ni dia tengah buka absorber. Customer complain memang ada bunyi lah. Bila dia nak U-turn atau main pushing steering dia ada bunyi. Sekarang kita buka dia punya absorber. Mungkin dia punya mounting rosak ataupun bearing lah. Bearing absorber mounting. Part yang last kali yang ni S1. BMW S1. Gear slip. Tengok minyak gear dia. Dan dia nak check beberapa part lagi dekat dia punya kereta. Yang ni engine B48 juga. Memang banyak common issue dia dekat leaking coolant dengan leaking minyak engine lah. So yang ni proses checking dulu. Kita akan suggest customer mana yang penting dulu buat. Tapi gearbox dia memang dah tak boleh diselamatkan. Sebab dia dah try tukar minyak gear, still lagi slip. Dan kadang-kadang ada jerking. Sekarang ni kita boleh suggest dua option kalau case macam ni. Sama ada buat overhaul balik gearbox dia ataupun tukar gearbox lain. Kalau yang ni masuk treatment pun memang tak jalan lah. Sebab tu kalau untuk treatment dan juga minyak gear, kita suggestkan untuk minyak gear setiap 20,000 km ataupun setiap 40,000 km sekali filter. Kalau untuk setengah model yang boleh tukar filter, ada yang jenis model filter dia dalam gearbox memang tak boleh tukar masa tukar minyak gear. Kena turun gearbox baru boleh tukar dia punya filter. So untuk korang yang berhampiran Lembah Kelang nak check kereta konti korang, apa-apa masalah dekat gearbox, dekat engine, ada leaking, ada warning yang keluar dekat meter, tak tahu nak datang kat mana, boleh contact kita orang di Transmatic Automotive Seksyen 15 Shah Alam. Kita beroperasi dari hari Sabtu sampai hari Khamis. Apa-apa sebarang pertanyaan boleh klik link di bio. Terima kasih.